Nak cakap apa lagi? Arak. Okey, satu dunia pakar sains, pakar perubatan dah bagi tahu tu kebaikannya macam ini, keburukannya macam ini. Dia lebih membinasakan badan, membahayakan kesihatan kalau minum berlebihan. Tapi kalau kamu nak minum, itu hak kamu lah. Tapi kalau nak minum tu, minum dalam rumah, tempat persendirian, private space, okay, no problem, itu hak. Tetapi kalau minum mabuk, mengganggu orang lain, itu bukan your own problem. Ini masalah sosial, masalah satu Malaysia. Kalau mabuk tu bawa kereta, langgar orang lain, menggugatkan nyawa orang lain, mabuk pukul isteri, pukul anak, pukul orang tepi jalan ke apa, itu bukan lagi masalah peribadi kamu. Ini masalah sosial. Seluruh rakyat Malaysia boleh kritik, boleh kutuk, boleh memberi pandangan. Kelak hari saya tengok dalam media sosial, ada seorang mabuk dia naik LRT. Lepas tu dia ganggu orang kiri kanan. Itu saya harap kerajaan ambil iktibar. Mohon halang orang yang mabuk, dalam keadaan mabuk, walaupun dia sudah habis minum ke, untuk naik kenderaan awam. Okey? Perihal satu isu hangat. Okey? Ada satu majlis di mana ada kementerian dan juga jabatan yang involved tu, yang terlibat ni, dia menyediakan arak. Okey, menteri dah keluar cakap itu anjuran swasta lah, kerjasama dengan kementerian. Okey, itu tak apa, saya tak nak komen lebih. Tetapi saya bantah sekeras-kerasnya. Saya bantah sekeras-kerasnya sekiranya ada majlis, okey, kerajaan yang dianjurkan kerajaan dengan jatah negara tu menyediakan arak. Jatah negara maksud dia apa tahu? Dia mewakili Tuan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong. Okey. Kalau kita tengok di mahkamah ke, tengok apa, ada jatah negara, tengok bangunan kerajaan, ada jatah negara tu, maksud dia mewakili Duli Yang Maha Mulia. Dalam surat kerajaan pun urusan Seri Paduka Baginda. Okey, faham? Kalau ada fungsi majlis ke apa yang ada jatah negara yang menyediakan arak, maksud dia apa? Nama baik tuanku macam mana? Agama Islam adalah agama persekutuan seperti yang tertera dalam Perlembagaan Persekutuan. Tuanku adalah ketua negara dan juga ketua agama negara. Kalau ada satu majlis yang ada jatah negara menyediakan arak, kita ada jaga tak nama baik tuanku sebagai ketua agama? Kita ada hormati tak perlembagaan? Sebab nama kerajaan, nama pun kerajaan tu ditubuhkan atas nama Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong. Itulah masalah dia. Kalau nak swasta punya ke, nak kahwin ke, kebudayaan, no problem. Memang ada di Malaysia. Tapi kalau kamu ni nak minta kerajaan punya majlis nak izinkan penyediaan arak tu, that's too much lah. Ni saya bagi contoh. Jadi contoh, ambil sebagai contoh saja. Jangan ambil sebagai tulen dan sahih. Katakanlah, majoriti di negara India, okay, menganuti agama Hindu. Okey, sekarang ada div-div kehormat dari Eropah ke, dari Amerika ke, nak makan daging lembu. Okey. Adakah kerajaan India menyediakan daging lembu sekadar kerana div-div kehormat dia makan daging lembu, dan daging lembu ini memang satu dunia pun makan? Tak boleh kan? Cubalah kalau kerajaan India menyediakan daging lembu untuk menyambut div-div kehormat ni. Apa yang akan terjadi? Itu logik. Tapi logik itu kenapa tak boleh pakai di Malaysia? Yes, saya Buddhis. Saya tidak, dalam undang-undang ni tak menafikan hak saya untuk meminum. Tapi kenapa pula kita nak minta kerajaan untuk izinkan majlis kerajaan? Itu image negara, dan agama Islam adalah agama persekutuan. Ini kita kata hormat menghormati. Kami dihormati sebab kami boleh minum, itu hak kami. Tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Kenapa nak minta pula kerajaan untuk melakukan sesuatu yang memburukkan image negara? Ini logik saya tak faham ni. Ini logik saya tak faham. Okey? Kalau politik tu politik, negara tu negara. Jangan tengok apa ni, oh ini sebab dia pembangkang ke apa ke, ahli politik kaum apa ke, tak. Negara Malaysia, agama Islam adalah agama persekutuan. Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong adalah ketua agama Malaysia. Okey? Kalau menyediakan arak dalam satu majlis yang ada jatah negara, dia logik sudah tak ada. Seolah-olah kerajaan India yang beragama Hindu menyediakan daging lembu. Ada faham dah sekarang? Ada faham? Okey? So jangan. Don't cross the line. You want to drink? You drink at home. We have the right to drink.
We all have the right to drink. Jangan kata orang kerajaan menindas ke apa. Nak beli, boleh beli. Boleh beli, boleh minum. Tapi jangan mengganggu orang lain. Jangan menggugatkan nyawa orang lain. Okay? So, jangan kata kami ni ditindas. We are not being ditindas. Sebaliknya, jangan kita cross the line. Okay? Don't cross the line. Kita minta orang hormati kami. Okay? Tapi kami macam tak nak hormati orang lain pula. Inilah masalah kita ni. Mohon ambil iktibar. Sekian saja. Terima kasih.